Okey, sekarang bateri kita tinggal 18% lah. Kita nak pergi ke Sepang sebenarnya. Kita daripada Subang Jaya nak ke Sepang, tapi bateri dah tinggal 18%. Ini first time bateri kita yang betul-betul low. Selalu tak pernah low 20%. Jadi plan asal kita nak pergi Petronas KLIA 2, dia ada 240 kW lah. Tapi kita buat plan asal kita pergi ke RNA Dengkil dululah. Tapi dia 45 kW lah. Kalau Omoda E5 dia support 80 kW. Tapi boleh lah untuk charge sekejap sambil makan sekejap ke 30 minit macam tu kita sambung balik perjalanan. So kita tengah cari charger EV. Sini kat sana. Okay, kita dah sampai area Dengkil lah untuk charge kita punya EV. Okay, so far tak ada orang lah dekat sini. Kita terus parking. Okay, kita kat area Dengkil. Kita akan guna jom charge. Aku tak tahu mana nombor 1, mana nombor 2. Oh, ni nombor 1 lah. Seri dia ada bagi RM1,000 kredit. Kita akan guna dia punya kredit sajalah. Masuk. Kita akan login dulu. Dia tengah matching. Dia masih dulu safety inspection. Okey, dia dah ini lighting charging. Okay, kita tengok sini dah warna hijau lah. Kita tengok dekat dalam pula lah. Ada Lotus kan. Okay, actually yang ni 47 kW. Tapi biasalah elektrik dah dekat ada losses. Kita try off dulu power. Okay, dia kata dalam sejam boleh full charge lah. Okay, baru dia naik 45 kW. Mungkin kena off dulu kot. Okay, tadi kita tinggal 18% lah. Sekarang 18%, tinggal baki 78. Kita akan makan, minum, tandas. Kita akan sambung perjalanan lah. Okay, kita berhenti 30 minit sajalah untuk makan dan pergi tandas. Daripada 18% dah 50% lah. Lebih kurang 30 minit sajalah. Okey lah, kita berhenti makan tandas 30 minit dan 50%. Okay. Dia dah jadi kuning, boleh tarik lah. Pastikan jangan lupa tutup lah. Okay, jom kita tengok tinggal berapa jarak. Okay, sebab kita charge dekat luar. Okay, kita dah habis charge. Kita dapat 52% lah daripada 18%. Total sekarang 224 km lah. Ok lah tu, jauh tu. Sekarang kita tengok total dia berapa. Kena bayar charge kat luar. Oh, kita tolak cash rebate kita lah, jadi free lah. Okay, kita akan sambung perjalanan balik.